Kalau korang datang Hat Nyai, kalau tak datang tempat ni memang rugi. Jom ke Ana share one of the best makanan tengah hari dan malam di Hat Nyai. Ini adalah di Kak Sah Miang Pla, boleh Google So ini adalah makan dia sangat mewah ya. Kak Ana makan tengah hari, tengok tu kerang-kerang, tom yum seafood sedapnya. Tengok gambar ni pun dah terliur balik. Ni mak Kak Ana kita makan memang sangat sedap, tapi agak panas sikit. Jangan lupa bawa kipas. Dia ada kerang bakar, ada ikan fresh, ada miang pla. Ni nama dia punya kedai Kak Sah, Som Tam. Dan korang kena kerabu ya. Dan ini adalah miang pla, ikan siakap. Tak rasa hanyir pun, ikan-ikan dia semualah segar. Dan ini adalah dalam kedai. So korang kena save video ni. Kalau korang datang Hat Nyai, kena datang sini tau, wajib. Rugilah dah datang sana nak makan sedap-sedap kan. So kita ambil gambar dulu. Kak Ana, suami Kak Ana, tengok tu, anak Kak Ana memang suka sangat tom yum seafood dia. Ada ikan siakap, ada sotong tu dia guna yang real tau. Udang dia sangat segar. Okay, that's all. Jangan lupa save kalau korang nak datang sini. Bye bye. Assalamualaikum.